Do you want to follow me? We eat together? Okay guys, sekarang ni kita berada di Istanbul, Turki. Lebih tepat lagi di bahagian Asia guys. Di bahagian satu side di mana kita akan buat satu hari satu kebaikan. Sebab saya percaya semua orang ada kesusahan masing-masing. So semoga Tuhan guide saya ke tempat yang betul. So guys, tengok konten ni sampai habis. Satu hari satu kebaikan. Cikgu Syahri. Assalamualaikum. Turk. Muslim? Hello uncle, have you take your breakfast? Karnım aç biraz da. Do you want to follow me? We eat together? Ama müsait değilim ama üstüm başım kirli ya. Müsait değilim öyle lüks yerlerde. Can we eat together here or Meydanda. anywhere? Burada meydanda yeriz. Burada. Okay uncle, you wait here. I go buy food and some drinks and then I come back to you. Bekliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet. Saya nak pergi beli makanan untuk uncle ni. Nutella no. Cheese no. Normal only. Okay. Sorry. Two cola. Cola no. Tea. Okey, saya sekarang ni tengah bungkuskan kebab ikan untuk saya dan juga pakcik tadi. So kejap lagi kita bawa dan kita makan dengan dia. Okey, syukran. Jom kita pergi bawa makanan ni. Saya nak makan sekali dengan dia dan cuba sembang-sembang sikit, guna segala teknologi yang ada untuk mengetahui serba sikit tentang diri dia. Here. Come. Teşekkür. Alhamdulillah. Bismillah. Malaysia. Oo. What's your name uncle? And please start eating. Sağ ol. Saul. Allah razı olsun. Okay. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Uncle, I want to know if you do this work, how much you earn for one day? 250-300. And do you have a family, Aylan? Ailem kanser hastasıydı. Yeni vefat etti. Oh. Do you believe in God? I know you all the money and everything, blessing come from Him. Tanrı'ya inanıyor musun? Elhamdülillah. Rabbim bir. Walaupun dia hanya sekadar kutip botol-botol apa semua kosong, tin kosong apa semua tu, tapi ianya satu pekerjaan yang bermakna pada dia, survival bagi dia. Walaupun berbeza budaya, berbeza bahasa, tapi guna teknologi yang ada, saya dapat tahu yang dia keluarga dia ada yang makcik dia mengidap kanser, dia sebatang kara, dia anak yatim dan dia masih melakukan ni untuk survival diri dia. Bagi saya ini antara benda yang terpaling gila lah yang saya pernah buat kan. Bila kita niat nak tolong orang tu, sepatutnya tiada perbezaan bahasa, tiada perbezaan budaya, kita patut tolong dalam nama kemanusiaan. Saya bermula dari jalanan guys, dan Alhamdulillah dengan support korang, saya sekarang berada di sini dan saya takkan henti buat kebaikan. Tak kisahlah sama ada manusia ataupun haiwan. Sebab diri saya percaya kebaikan tidak mengenal jantina, kebaikan tidak mengenal usia, dan yang paling penting, kebaikan tidak mengenal sempadan. Guys, ini adalah special daripada Istanbul, Turki. Konten pertama yang saya lakukan di luar negara guys. Yang paling penting, tanpa sokongan korang, Cikgu Syahri takkan wujud. Dan selagi ada sokongan daripada korang, saya akan tetap membuat kebaikan demi korang. Semoga ini menjadi satu yang bermanfaat buat semua. Ini Cikgu Syahri special guys. Terima kasih kerana menonton. Saya mengundurkan diri dulu. Istanbul, Turki. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.